saya ni adalah saya jadikan sebagai testimoni saya. Dia mengalami kerja manis daripada usia 4 tahun dari 9 tahun. Hari pertama saya didapat pesan daripada sekolah tadika. Saya bawa ke hospital, dia dah weak. Doktor sampai cakap anak saya boleh collect sebab kencing manis dah 28. Boleh menunjukkan buah pinggang dan sebagai doktor dia tahu kalsium dalam tulang kurang. Graded down. Sampai doktor minta dia masukkan insulin. Sampai sekarang saya tak nak guna sebarang ubat dan saya ikhtiar cara kampung tapi no point. Bila saya dapat tahu dia ada ekstra hal hitam dan saya cubalah sendiri saya sebagai ibu bapa perempuan setelah sebulan saya gunakan ni daripada kencing manis dia tinggi pada 28 turun ke 19 dan kini turun sebanyak 5.6 dalam sebulan ya. Saya gunakan BR4 5 untuk pagi dan malam. Okey, pagi 5, malam 5 ya. Sebelum makan dia memang weak. Okey. Okay, weak and then hypo dan kerak demam, tak ada tenaga dan dia tak pernah tak dapatlah nak pergi tuition dan sebagainya. Selalu hantar sekolah pun banyak cuti lah. Okey. Okey. And then selepas ni bila dia guna, saya tak perlukan lagi MC untuk anak saya. Okey. Dan dapatlah solution yang terbaik. Tapi sebelum tu berat dia 17 kg dan sekarang dah bertambah 30 kg. Oh. Dan saya rasa saya kena konsisten lah guna. Konsisten. So saya dah boleh pergi tuition, main sukan. Sebelum ni nak main sukan tak boleh. Kalau kerap masuk hospital sehingga dia sendiri kata kuku tangan dia dan kaki tak ada reaksi langsung. Anak saya yang sulung ada seorang staff nurse dan dia sehingga telefon kakak minta tolong cabut kuku dia. Semua hitam Sampai sekarang ni alhamdulillah okey je. Dan saya yakin dia boleh aktif seperti kanak-kanak biasa. Okey. Saya sendiri pun guna produk Diclafe sebab saya adalah pesakit kanser tahap 1. Okey. Okey, selepas saya guna sama dengan ni, alhamdulillah keputusan saya fibrosis yang sebanyak 7.5 dah mengejut dan normal seperti biasa. Saya tak perlu gunakan sebarang ubat. Okey, banyak.